Kenapa kita perlu tukar duit anak-anak kepada simpanan emas? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan masa hadapan. Ramai ibu bapa simpan duit anak dalam tabung atau akaun bank. Tapi tahukah kita tuan-puan, nilai duit itu makin lama makin susut disebabkan inflasi. RM100 hari ini tidak sama nilai dengan RM100 5 tahun akan datang. Setiap kali anak dapat duit raya, hadiah hari jadi atau lebihan belanja, kita simpan. Tapi kalau hanya simpan dalam bentuk tunai, duit itu sebenarnya kehilangan kuasa beli setiap tahun. Rugi kan? Sebab itu tuan-puan, ramai ibu bapa bijak sekarang tukar simpanan anak kepada emas. Emas terbukti kalis inflasi, nilainya kekal dari dulu hingga sekarang. Dengan platform Public Gold, tuan-puan, ibu bapa boleh mula serendah RM100 sahaja dan kita boleh auto debit serendah RM50. Bayangkan bila anak capai umur 18 tahun tuan-puan, dia sudah ada simpanan emas yang bernilai tinggi untuk pendidikan, rumah pertama atau modal bisnes. Kepada tuan-puan yang berminat nak mulakan simpanan emas, tuan-puan boleh klik link di profil, buat pendaftaran terus, kontak dengan Leni ataupun isikan beg biru di bawah. Leni akan bantu sebaiknya.